Di tengah kesibukan Kota Baru, masih ada lagi kilang mancis yang masih lagi beroperasi sejak 1933. Kilang ni antara tertua di Malaysia, hingga kini masih lagi beroperasi dah. Dahulu kala tak ada api, jadi kita menggunakan gesek ni untuk api. Budak-budak sekarang ni tak kenal dah gapo ni gesek ni. Jadi hari ni Yaya nak tunjuk, kita duduk dekat kilang gesek, kita nak tunjuk gapo tu gesek dah. Mancis ni mungkin kecil, rengeh, tapi semua ada. Kerja simpan lama 40 tahun. Wah. Ni Yaya nak bagi lecture ni. Okey, proses kita nak buat lecture dia lagu mana. Mesti semua orang nak tengok, okey? Inilah proses untuk buat lecture dia. Ni. Wah, hebat ke? Ni hak orang dulu guna ke sejak bertahun lamanya sebelum ada meceh. Jadi hak ni namanya gesek lah kalau bahasa Kelantan kak. Gesek, kalau bahasa luar kak mancis. Panas-panas lagi. Tanya kakak dia sini. Panas lagi. Tempat ni mungkin sederhana, tapi di sini ada usaha kehidupan. Dia cerita orang yang bekerja dalam ni.